Dalam dunia yang penuh sekatan, hanya satu duit yang tak kenal sempadan, emas. Di mana kita pergi, nilainya tetap dihormati. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Emas ni, ia bukan milik mana-mana negara. Tak terikat pada polisi kerajaan dan diterima di seluruh dunia. Sebab itu orang panggil emas borderless money. Harta yang boleh dibawa ke mana-mana saja tanpa hilang nilainya. Tapi ramai orang masih bergantung 100% pada duit kertas. Masalahnya, nilainya susut, kuasa beli makin lemah, dan bila pindah negara, tak semua mata wang mesra pada poket. Sebab tu orang bijak simpan sebahagian aset dalam bentuk emas. Ia jadi pelindung nilai, jadi duit kecemasan global, dan paling penting, ia aset yang tak boleh dimanipulasi. Lagi lambat mula, lagi banyak rugi pada susut nilai. Emas tak tunggu kita, inflasi tak tunggu kita, masa pun tak tunggu kita. Yang rugi nanti kita sendiri. Mula dengan 1 gram dulu. Tak perlu tunggu kaya untuk simpan emas, tapi simpan emas antara langkah untuk jadi kaya. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.